Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sudah pun sampai di perkarangan Bukit Marok. Hari ini cikgu macam biasa bawa trip untuk bersama-sama dengan Rentak Alam Warisan Melayu menyelongkar ataupun merungkai sejarah di Kelantan. Di kawasan ini, kalau seperti mana yang anda tahu, perkumpulan lama ini sebenarnya telah pun berada di sini 600 tahun lepas lah. Kalau anda lihat di sini, nampak disambut oleh angin yang sangat kuat. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rentak Alam. Hari ni cikgu dah sampai ke puncak Bukit Marok. Macam kelabu sikit video ni. Mana ni? Mata siapa mata? Abang nampak cerah sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang katakan batu berkepala ular yang menjadi sumpahan sang kelembai. Kepala dia sesak sini. Tu. Di mana dikatakan di sini adalah batu gendang atau batu-batu bergendang merupakan alat muzik yang digunakan sewaktu majlis keraian puteri saat itu. Itu dia. Siapa tu tanda tu? Masya Allah. Agak-agak berapa ratus tahun pokok ni. Lama ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ni cikgu sudah sampai di tapak kaki Awe Selamat. Dan juga ini adalah di mana padang persilatan Adiputra dengan Hang Tuah. Bila mana kita bersama-sama di sini, kalau anda melihat, bolehlah anda hadiahkan Al-Fatihah kepada tokoh hebat ni. InsyaAllah esok kita akan ke Bukit Panau. InsyaAllah. Baik. Kita sapa buat kali seterusnya lah bawa trip Rentak Alam Warisan Melayu ni, jemaah-jemaah kita untuk menghayati tempat di mana bonda bersuluk di sini. Jadi hari ni alhamdulillah, esok kita pergi ke Bukit Panah. Itu dia hari kedua. Salam Rentak Alam. Assalamualaikum. Kita bersama di Bukit Panah. Hujan-hujan ni sedap naik bukit. Dan anda yang berada di video cikgu ni, biasa kita ada trip hari kedua ke Bukit Panau. Jadi kalau rasa nak pergi tu, bolehlah sok follow Cikgu Aida dan kita akan kongsikan maklumat di situ. Salam Rentak Alam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam Rentak Alam. Saya telah pun sampai di puncak Bukit Panah. Itu dia. Kita berada di puncak Bukit Panah hari ni. Kalau nampak ada warna putih tu tak? Nampak ke zoom tak nampak kot.
Yang macam jauh sini. Ni ada orang mayuk kerja tak molek ni. Wayak ni makam-makam ni ada percaya lah. Nipu yang di belakang ni. Jadi janganlah terpedaya lah dengan cerita-cerita yang tidak benar. Pergi ke tempat-tempat yang bersejarah dan menarik. Masuk alim tak alam lisan Melayu, anda akan dapat banyak faedah dia, insya-Allah. Assalamualaikum.